Assalamualaikum. Oi, kejut aku. Salam. Ni kedai skate ke kedai kasut? Ni sebenarnya kedai skate shop asalnya, tapi skate shop kita kena ada juga yang sinonim dengan kasut lah, mana-mana kedai. So kita highlight pun ada kedai kasut, tapi kebanyakannya kita highlightkan local brand Malaysia. Local brand Malaysia lah. Okey, cantik kasut ni. Oh, ni kasut sama jenis juga lah. Ni kasut ni dia beri nama Makers ataupun Malaysian Sneakers. Ini adalah design pertama yang Makers keluarkan daripada 500 pair sehingga sekarang 3000 pair untuk satu design. Okey. Okey, kalau abang nak tengok yang lagi dekat, jom saya tunjuk colorway design yang terbaru kasut Makers. Okey. Okey, ni adalah design dan colorway yang terbaru. Oh, Untuk pengetahuan abang Yi, tahun ni kita banyak highlightkan slip on ataupun kita panggil sarung asas. Okey. Dan tahun lepas kita banyak bagi OL. OL ni untuk bertali. OL ni maksud dia ada orang lama. So ini adalah colorway yang kita keluarkan tahun lepas. Untuk tahun 2025 kita banyak keluarkan design yang slip on. Yang sarung ataupun kita panggil sarung. Oh, sarung. Senang sikit tau. Senang nak pakai. Senang nak pakai dengan selesa. Sangat selesa. Itu lah. Kalau abang Yi nak try, abang Yi sarung, abang Yi try rasa kualiti local brand kita ni macam mana. Oh, boleh try. Okey. Biasanya kalau orang datang sini saya akan tanya, abang pakai saiz apa? Saya saiz 42. 42. Okey, 42 kalau Makers kita 8 UK. 8 UK. 8 UK. Kasut ni dah sold out. Okey. Tengah tak ada sekarang, tapi ini untuk sample size, abang Yi try rasa dulu. Okey, saya try. Fuyo, smart oi. Gila. Korang kalau nak pakai kasut yang selesa, korang boleh datang kat sini. Memang terbaik. Seria khabar. Sedap pakai. Selesa lah. Oh, tak masuk event mana-mana. Okey. Untuk yang terdekat ni, kita akan berada di Wisma Belia. Okey. Pada 16, 17, 18 bersempena Festival Belia Negeri Pahang. Okey. So untuk Festival Belia Pahang, kasut Makers daripada HQ KL akan turun. Kita akan preparekan dalam 50 pasang kasut untuk pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Festival Belia. Macam-macam kita akan buat. 20 pasang untuk lucky draw. Kita akan buat baling kasut dalam tong. Itu acara utama dan juga sorok-sorok kasut treasure hunt di sekitar kawasan Wisma Belia. Best. Abang Yi kena bawa member Abang Yi. Kena bawa semua sekali. Yang penting Jackie. Bawa Jackie sekali. Okay. Kalau boleh. Boleh. Okay. Saya akan datang nanti. Kita jumpa lagi nanti. Okey. Hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni. Okey, alright. Beres. Beres. Okay. Okey.